Sambutan Tahun Baharu, pemangkin awal kempen TMM 2026. Penguatkuasaan ONSA, Perintah Khidmat Masyarakat bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia berkenan menzahirkan ucapan selamat Tahun Baharu 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Tahun Baharu ini membawa kesejahteraan serta kemakmuran berterusan kepada negara. Sultan Ibrahim turut menyeru rakyat supaya terus memperkukuh perpaduan dan saling menghormati antara satu sama lain demi keharmonian Malaysia. Sambutan Tahun Baharu yang diraikan dalam suasana penuh harmoni dan meriah malam tadi menjadi pemangkin awal kepada kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sambutan berkenaan juga mencerminkan keindahan kepelbagaian budaya serta semangat kebersamaan rakyat Malaysia dalam menyambut tetamu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berharap penganjuran acara sebegitu terus memperkukuh keharmonian dan perpaduan nasional di samping membuka lembaran baharu dalam memposisikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang mesra, inklusif dan dihormati di persada global. Kempen TMM 2026 membuka tirai secara rasmi menerusi penganjuran Visit Malaysia 2026 Countdown Festival di Pavilion Kuala Lumpur. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing menyeru seluruh rakyat mempamerkan sikap ramah dan mesra bagi menyambut kehadiran pelancong. Tahun ini kita berharap semua pelancong-pelancong daripada seluruh dunia ini kita boleh meningkat dan juga kita rakyat Malaysia mesti mempersedia menerima pelancong-pelancong daripada seluruh dunia. Jadi saya minta lah semua rakyat, marilah kita bersama-sama membuktikan negara kita, we are very friendly country, kita budaya mestilah menunjukkan kita selamat datang pelancong-pelancong daripada seluruh dunia. Datuk Seri Tiong Kin Sing. Dalam pada itu, skop geran sepadan penerbangan antarabangsa dan charter diperluas merakumi sektor kapal persiaran mulai tahun ini. Ia sebagai langkah strategi menggalakkan lebih banyak ketibaan pelancong antarabangsa melalui laluan laut. Timbalan Pengerusi Tourism Malaysia, Datuk Yoh Sun Hin berkata, sebelum ini geran berkenaan hanya memfokuskan penerbangan sewa khas. Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA bermula. MCMC dalam kenyataan memaklumkan ONSA menetapkan tanggungjawab dan kewajipan ke atas pemberi perkhidmatan berlesen untuk menangani kemudaratan dalam talian. Ini termasuk pelaksanaan langkah keselamatan berdasarkan tahap risiko, perlindungan khusus kepada kanak-kanak serta penyediaan mekanisme pelaporan dan bantuan kepada pengguna. MCMC turut menegaskan bahawa ONSA tidak terpakai kepada pengguna individu. Serentak itu, peruntukan diming bawah Seksyen 46A AKM 1998 turut berkuat kuasa menjadikan semua platform media sosial yang memenuhi kriteria pelesenan tertaluk kepada kerangka pelesenan sedia ada serta diwajibkan mematuhi Undang-Undang Malaysia termasuk ONSA. Turut berkuat kuasa hari ini Perintah Khidmat Masyarakat PKM bagi kesalahan membuang sampah kecil. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Khalid Muhammad, penguatkuasaan PKM bukan bertujuan mengaibkan pesalah, sebaliknya mendidik masyarakat supaya lebih cakna tentang kebersihan. Anggota SW Corp bersama pihak berkuasa tempatan akan ditempatkan di lokasi tumpuan sebagai sebahagian daripada strategi penguatkuasaan berfokus khusus bagi kesalahan membuang sampah kecil seperti putung rokok dan sisa pembungkus. PKM juga terpakai kepada semua individu tanpa pengecualian termasuk pelancong dan pekerja asing.
Pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bawah pinjaman boleh ubah berasaskan merit PBU tempat berkhidmat 2016 kini berpeluang menukar kepada model PBU akademik secara berfasa mulai Isnin ini. JPA dalam kenyataan memaklumkan fasa pertama penawaran option yang berlangsung dari 5 Januari hingga 5 Februari melibatkan pelajar yang tamat tajaan pada atau selepas 1 Januari 2025. Fasa kedua pula melibatkan pelajar yang tamat tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024. Menurut JPA, pelaksanaan option itu akan dibuat menerusi portal Malaysian Student Engagement Online Feed Myself. Berita seterusnya. Perkembangan banjir penduduk terjejas di Kuching, Sarawak meningkat tengah hari ini. 5 lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Setakat satu tengah hari, 645 orang daripada 211 keluarga ditempatkan di 8 PPS. Di Segamat Johor, 159 orang daripada 45 keluarga berada di 5 PPS. 2 sungai melepasi paras bahaya iaitu Sungai Muar dan JT Sungai Tekam. 2 jalan masih ditutup sepenuhnya iaitu Felda Tenggaruh 3 di Mersing dan Jambatan Kesang Sungai Rambai di Tangkak. Di Jawasan Melaka, 36 orang daripada 8 keluarga masih berlindung di sebuah PPS. Sementara itu, hujan berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di Kuching, Serian dan Samarahan. Menurut Met Malaysia, hujan tahap buruk melibatkan kawasan Sri Aman, Betung, Serikei dan Mukah, Tanjung Manis dan Daro. Manakala hujan tahap waspada dikeluarkan bagi kawasan Meradong, Sibu, Mukah dan Bintulu. Pengekalan kadar tol di 10 lebuh raya utama tanda keprihatinan kerajaan Madani kepada rakyat, terutama bagi pengguna laluan itu setiap hari. Langkah tersebut memudahkan rakyat mengurus perbelanjaan bagi pengangkutan harian sekaligus membantu mengimbangi kos sara hidup masa kini. Syukurlah tol tak naik. Hari-hari duk lalu tol ni kira kos perjalanan tu boleh menjimatkan lagi duit tol, minyak kami. Bila kadar tol kat sini tak naik, mereka masih kekalkan. So kurangnya kos perjalanan ulang alik pergi ke tempat kerja hari-hari tu tak jejas. Kira kerajaan faham rakyat kami kat bawah ni macam mana. Saya bersara tak kerja dah. Jaga cucu saja. Mengata saya pergi kadang-kadang di Penang sini pakai tol lah. Tetapi misalnya dia naik tu susah. Misalnya dia turun, okey lah. Dia bagi saya kekal sampai ada lagi je lah, insyaAllah. Bagi kami yang tak kerja, kadar tu diharap macam biasa lah. Ada yang nak ulang pergi kerja sehari pergi balik tu mungkin dari segi keuangan tu nanti tinggi lah. Kalau bagi saya, kalau tak naik tu lebih baik lah bagi kami lah. Kalau boleh dengan harga macam ni lagi elok sebab memandangkan kenderaan pun bertambah banyak, jadi tidaklah menjejaskan segi tol apa itu gini nak biayai perosakan apa pun, jadi bolehlah bantu dengan ramainya pengguna jalan raya. Saya rasa lebih dengan harga yang dia ada lah. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya keputusan rejim Zionis Israel yang melarang serta menggantung operasi sejumlah besar organisasi bantuan kemanusiaan antarabangsa di Gaza. Kenyataan Wisma Putra menyebut tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Ia hanya akan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang sedia kritikal di wilayah berkenaan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa supaya bertindak tegas bagi mendesak Israel menarik balik keputusan tersebut serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat disampaikan secara penuh dan tanpa sekatan. Keputusan Israel itu turut dibantah pelbagai agensi kemanusiaan PBB dan organisasi antarabangsa. Mereka mendesak rejim Zionis membatalkan larangan tersebut. Ia dikuatiri boleh menjejaskan kemajuan gencatan senjata yang dicapai serta memberi kesan buruk kepada rakyat Palestin yang memerlukan. Israel merancang untuk melarang operasi organisasi bantuan di Gaza dan Tebing Barat bermula hari ini, kononnya atas alasan gagal mematuhi syarat pendaftaran.
Sukan program pembangunan sepak takraw di peringkat akar umbi akan diperkukuh sebagai usaha Persekutuan Sepak Takraw Malaysia memastikan rentak kecemerlangan skuad negara berterusan. Presidennya Datuk Muhammad Sumaili Ridwan berkata, tahap profesionalisme pasukan kebangsaan juga akan ditingkatkan selain melakukan inovasi dalam sains sukan dan analisis taktikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Tahun Baharu, pemangkin awal kempen TMM 2026. Penguatkuasaan ONSA, Perintah Khidmat Masyarakat bermula. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.